Wow, ni apa ni? Martin. Oh, terbaru juga. Daripada segi apa? Johor punya Royal Family. Mana dia? Tunggu kat depan tu. Tak boleh berhenti suka-suka di sini. Kerana ia ada apa orang kata? Polis menjaga ya. Kalau kita lihat di sana ada polis. Itu adalah polis istana. Ini antara yang terhebat pagi ni. Kita dapat saksikan sendiri ni bagaimana tuanku ya, ataupun golongan tuanku nak keluar ni. Boleh kita rekod kenangan ini. Adakah ini salah atau tak salah saya tak tahu. Saya pun tak pasti, jadi saya cuba je lah rekod. Kalau kena marahkan kita padam lah balik. Wow, banyak motor daripada polis escort ni. Cantik. Dia jaga jalan. Sana lagi. Memang rezeki kita pagi ni dapat melihat daripada dekat bagaimana tuanku keluar daripada istana. Polis telah membuka jalan. Jalan lawa motor. Dapat lihat ya. Saya rasa Sultan Johor sendiri ni. Motor BMW RT baru. RT3. Mari kita lihat. Satu lagi pilot bergerak. Mana kata rezeki kita lah pagi ni dapat melihat secara dekat. Belum ada lagi. Ditutup jalan dulu. Mana kata? Untuk jalan lo. Letih tunggu tadi. Kita tengok. Okey, yang ni best sikit nampak kereta lah. Nampak kereta escort lah. Wow. Banyak ni. Berapa biji? Volvo. Wow, ni apa ni? Arti ni tuanku lah. Dan Johor. Rezeki kita hari ni dapat melihat kenderaan tuanku Sultan Johor. Alhamdulillah. Dengan mata kepala kita sendiri. Dan hampir jarak yang hampir
Terima kasih. Tak kena marah. Kalau kena marah ni goyang ke kita tak tahu dia punya protokol tak tahu protokol. Jadi kita main rekod je lah. Okay guys, let's go. Kita ke tempat lain. Dapat satu topik lagi untuk kita cover pun dah cukup baik untuk hari ni. Alhamdulillah. Let's go. Masalah juga pelancong-pelancong ni bila ramai tak, dia buang sampah merata. Tapi tak tahulah dia buang ke burung yang keluarkan ke. Tapi sampah-sampah gini kalau di Jepun dia orang bawa balik Dia takkan tinggal kat tempat sini. Sebab kawasan pelancongan ni sebenarnya tak sesuai pada tu sampah. Sebab benda ni lah, bila berlaku haiwan-haiwan yang berterbangan ni, dia akan makan pula sebelum orang ambil. Jadi yang terbaik untuk orang Malaysia ni, belajar pergi satu tempat, bawa satu beg plastik, sampah ni dibawa balik ke rumah masing-masing. Kena tinggal kat sini. Minta maaf lah di Johor bercakap pasal sampah walaupun Hero Kebersihan Raut. Apa-apa jangan lupa subscribe, geng. Subscribe. Kita berada dekat dengan bulan dan bintang. Kalau dari segi bulan dan bintang ni, kita nak kena faham juga apa yang ada di sini. Jadi kita cek kita punya baru juga. Jadi geng, dah sampai notanya. Ini adalah laman mahkota sana Bukit Serin. Ini adalah gerbang mahkota. Yang sana tadi adalah gerbang mahkota. Yang ini dia tak cakap lagi, tapi dia menceritakan tentang kedaulatan, ya, simbol kedaulatan dan warisan Diraja Johor lah. Kemudian ia mencerminkan sejarah Kesultanan Johor serta kebesaran institusi raja. Fakta menarik, lokasi ini menghadap ke Selat Johor dan Singapura. Istana ini pernah digunakan oleh tentera Jepun semasa Perang Dunia Kedua sebagai pusat operasi. Ya, lama. Dan laman mahkota kini jadi tempat rekreasi dan rekreasi rakyat dan sering dihiasi cantik pada waktu malam. Lampu cantik lah. Kesimpulannya, gambar ini bukan sekadar tugu biasa, tapi simbol kebesaran Diraja Johor. Pintu gerbang ke Istana Sultan Johor, yang sana tu mercu tanda terkenal di Johor. Cantik kan? Begitu menarik, ya. Tetapi itulah cerita pasal sampah tadi. Harap rakyat Malaysia lah, ya. Orang luar ni kita payah nak buat, tapi kalau kita tunjuk satu contoh yang baik, apa yang berlaku di Singapura. Daripada saya kecil dulu tak berani nak buang sampah kan. Kata kena tangkap. Dan kita sekarang alhamdulillah SW Corp dengan Kementerian Perumahan KPKT dah buat dah perkara ni, dan ditangkap lah siapa yang buang-buang sampah merata ataupun isap rokok, buang puntung rokok pun akan ditangkap, diberikan denda naik mahkamah naik mahkamah maksimum 2,000 tak silap. 2,000. Ya. Lepas tu kena buat kerja amal, cuci tandas ke, kutip sampah ke. Mengata-kata lah nanti. Jadi tuan-tuan dan puan, taking care, ya. Jagalah kebersihan tempat yang kita pergi tu, ya. Nak pula tempat-tempat pelancongan macam ni, kesian abang. Ya. Tempat-tempat pelancongan macam ni, jagalah kebersihannya. Tempat ni cantik dah. Tapi kita datang tu membuatkan tempat ni jadi tak cantik. Ini sampai terkena langgar pula. Ini apa punya kerjaan dia orang ni bawa kereta ni. Sampai ke atas ni melanggar tu sampah. Amboi, motor besar. Kat Johor ni banyak motor besar, ya. Sono. Tapi lah apa kan kemampuan kita nak makan motor besar ni. Jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, geng, tolong subscribe sikit. Bantulah. Kita ni dah lama buat channel ni, tapi dia tak pergi sangat. Kerana mungkin salah saya juga, tak betul-betul buat ke. Jadi kali ni kita akan cuba buat betul-betul, dan kita jadualkan, ya. Penjadualan. Sudahlah dah. Hanya berdakap pula dalam kereta ke. Alamak. Tak. Itu dia nak pergi jogging. Aduh. Mudah nak mengintai. Apa-apa pun alhamdulillah. Ya. Tahniah kepada Johor mempunyai satu tempat yang menarik, tempat yang boleh kita pergi dan berjalan. Let's go. Bye-bye.